Berjalan ke pasar, panas terik, ikan segar, rasa puas hati. Buku Hang Tuah sangat menarik. Baca sekali, pasti jatuh hati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafiq Iqbal bin Abu Zarim dari Sekolah Kebahasaan Dahulu, Sekolah Reputasi Tinggi. Kod sekolah saya ialah PBA 4013. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik dan penuh dengan nilai murni, iaitu Hang Tuah, Pahlawan Melayu. Buku ini ditulis oleh Abdul Latif Talib dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2001. Buku ini mempunyai 296 halaman bercetak dengan kisah penggembaraan seorang pahlawan yang hebat, iaitu Hang Tuah. Hang Tuah bukan sekadar pahlawan yang kuat, tetapi beliau juga dikenali kerana kesetiaannya kepada Sultan Melaka. Hang Tuah adalah seorang pahlawan yang sangat berani. Dalam buku ini, kita dapat melihat bagaimana beliau menentang musuh demi mempertahankan Melaka dari kehormatan negara. Tapi yang paling menarik adalah nilai kesetiaan yang dimiliki oleh Hang Tuah. Walaupun beliau berhadapan dengan pelbagai musuh dan pelbagai ujian, termasuk terpaksa berpisah dengan sahabat-sahabatnya, beliau tetap setia kepada Sultan Melaka dan menegakkan prinsipnya. Selain itu, buku ini juga menceritakan tentang persahabatan yang sangat erat antara Hang Tuah, Hang Lekyu, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Jebat. Mereka bukan sahaja berjuang bersama-sama, tetapi juga saling membantu dan menghargai antara satu sama lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya persahabatan dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar dari Hang Tuah bahawa kawan sejati akan selalu ada untuk kita, dan dalam keadaan kita perlu menjaga hubungan persahabatan itu. Buku Hang Tuah Pahlawan Melayu ini juga mengajarkan kita tentang ketabahan. Kita perlu menjaga hubungan persahabatan itu. Buku Hang Tuah Pahlawan Melayu juga mengajarkan kita tentang ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Walaupun Hang Tuah telah diuji dengan pelbagai dugaan dan kekecewaan, beliau tetap teguh dan tidak pernah menyerah. Ini adalah contoh yang sangat baik untuk kita dalam kehidupan seharian, terutamanya ketika kita berhadapan dengan cabaran besar. Jadi, kalau kita lihat kembali, buku ini bukan sahaja cerita tentang seorang pahlawan, tetapi penuh dengan pengajaran dan nilai-nilai yang mulia yang boleh kita jadikan panduan hidup. Keberanian, kesetiaan, ketabahan dan persahabatan adalah nilai-nilai yang boleh kita terapkan untuk menjadi insan yang lebih baik. Pulang ke rumah membawa padi. Padi lebat, hasil berlimpah. Buku Hang Tuah penuh erti. Baca sekali, pasti ilmu melimpah. Akhir kata, saya ingin mengajar rakan-rakan untuk membaca buku Hang Tuah Pahlawan Melayu. Juga mendapat contohi sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Hang Tuah dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.